Pernah tak korang dengar orang cakap, kencing manis ni senyap-senyap makan badan. Mula-mula rasa letih je, tapi lama-lama luka tak sembuh. Mata kabur, badan lesu, tidur pun tak nyenyak. Aku pun pernah risau juga sebab mak aku ada basian gula tinggi. Tapi kita tahu tak semua orang suka ubat kan? Kadang-kadang ubat pun tak sesuai dengan badan. So, aku try ikhtiar menggunakan cara lain, iaitu aku cari cara semula jadi, iaitu herba. Jumpa satu produk ni, nama dia jus jadi. Bukan jus biasa tau, jus ni guna tapak raja, iaitu herba yang dari dulu orang guna untuk bantu lancarkan darah, kawal gula dan kuatkan badan. Aku bagi mak aku cuba. Dia minum konsisten tiap pagi. Alhamdulillah, badan dia dah tak lemau sangat dah. Gula pun makin stabil. Yang paling penting, jus jadi ni bukan ubat tau. Tapi dia bantu kuatkan sistem badan kita dari dalam. Kalau korang tengah cari ikhtiar untuk mak ayah ke, untuk diri sendiri ke, aku recommend jus jadi ni. Tak rugi pun cuba, badan kita ni pelaburan jangka panjang. Minum hari ini, rasa beza esok-esok. Okey?